Geng, korang ada tak makcik-pakcik yang suka tanya korang soalan-soalan panas waktu raya ni? Contoh dia tanya kau dah kahwin ke? So kau jawab je lah. Kau relax, kau jawab je. InsyaAllah dalam planning ada jodoh, ada rezeki, InsyaAllah doakan yang baik-baik makcik. Kalau orang tanya kau, sekarang ni kau kerja apa? Kau jawab je jujur. Okay, kau cakap je kau tengah buat apa sekarang, kerja apa sekarang. Kalau kau kerja sendiri, cakap je saya tengah kerja sendiri cik. Okay, InsyaAllah ada rezeki dapat kerja yang lebih baik, doakan untuk saya. Okay. Lepas tu dia tanya lagi, kau dah ada anak ke? Jujur dia, kalau kau belum kahwin. Dia tak tanya soalan ni. Kau dah kahwin tapi tak ada anak lagi. Kau jawab je jujur, belum ada rezeki lagi makcik, doakan yang baik-baik untuk saya. Okay. Lepas tu kalau dia tanya kau, kenapa awak kerja sendiri? Kenapa awak tak kerja tetap kan? Dapat kerja yang lebih stabil. Cakap jujur je. Jujur je dengan diorang. Cakap buat masa ni rezeki saya dapat kerja sendiri dulu. Okay. Saya ada juga mohon yang kerja-kerja lain yang lebih tetap, yang lebih stabil. InsyaAllah ada rezeki saya dapat, saya akan pergi. Okay, dengan orang-orang yang lebih dewasa ni, mereka ni sebenarnya tanya kita sebab dia orang nak tanya khabar je. Okay, dia orang nak tanya khabar. So macam tu je, dia tak ada pun nak sindir kau ke. Kau just positif je. Okay, just positif je. Dia just nak tanya khabar je. Simple. Harap kau jawab je dengan keadaan yang beradab. Okay, kalau suka video macam ni, kau boleh follow, like, comment dan share untuk video seterusnya.